Hari ni aku tunjuk korang combination Rode Yamato Ashira Arcas dengan mesin-mesin backcasting Daiwa dan Shimano. Kalau korang ada mesin seperti dalam video ni, cuba korang bayangkan kalau mesin korang pasangkan sekali dengan Rode Yamato Ashira Arcas. Antara features yang ada pada Rode Yamato Ashira ialah material hollow dengan pembuatan yang sangat ringan, lebih kurang macam korang pegang raket badminton. Cincin dari atas sampai bawah semua Fuji stainless steel. Datang dengan pembalut batang joran karbon tulen, tak ada campur material apa-apa, sebab tu dia boleh jadi ringan. Dan itu bahagian atas Rode Yamato Ashira. Bahagian bawah pula real seat yang sangat sensitif guys. Design kok kayu yang premium. Dan paling puas hati bila Rode Yamato Ashira boleh ngam dengan apa-apa jenis color mesin guys. Ini adalah contoh set BC yang pertama. Aku pakaikan Daiwa Salamandura 150 SVTW tahun 2024 dengan Ashira Arcas. Korang sendiri boleh tengok dari segi color real seat dengan mesin Daiwa Salamandura memang sangat sesuai. Dan korang tengok dari bahagian kok kayu dengan bahagian atas Daiwa Salamandura, cantik gila guys. Dan kalau korang tengok pembalut blank ataupun wrapping yang digunakan, itu memang tulen, tak ada campuran material lain. Dan itu menyebabkan Rode Yamato Ashira memang sangat tahan. Setakat ikan 2-3 kilo nak jack selamba, tapi mesti gunakan teknik jack yang betul lah. So guys, ini set BC yang pertama, Daiwa Salamandura 150 SVTW dengan Yamato Ashira Arcas. Set BC yang kedua pula, kita ada Daiwa Salamandura saiz 70. Korang tengok color real seat dengan Daiwa Salamandura tu, memang matchy guys color dia. Memang sangat cantik. Korang tak dapat ikan pun tak apa, janji korang casting dengan puas hati lah. So ni setup yang sangat sesuai sebab Rode ni dia punya spek 6 kaki 615. Kalau korang tengok aku tutup color merah tu, dia nampak biasa je guys. Tapi bila aku buka warna merah ni, dia nampak sporty, nampak lain macam sikit. Boleh kata nampak garang lah guys kalau ada color merah tu. Next kita ada Daiwa Tatula SVTW tahun 2025 dengan Yamato Ashira. Memang sangat ngam guys. Korang tengok bila aku tutup color merah tu, dan bila aku buka nampak berbeza dekat situ. Lebih cantik kalau ada warna merah lah, nampak sporty. So ini Daiwa Tatula SV tahun 2025. Next kita ada Shimano pula guys. Kita ada Shimano SLX XT. Kita akan start dengan Shimano punya reel pula. Korang tengok bila korang pairkan Shimano punya reel dengan Yamato Ashira ni pun kena juga. Walaupun ada colour biru, dia still kena, matchy. Dan ada satu lagi benda yang aku nak bagi tahu korang. Kalau korang beli Rode Yamato Ashira ni dengan ejen-ejen luar, kemungkinan harganya dalam 5-600. Tapi kalau korang beli direct dengan kita, Orchid Tackle, harga dia kita buka kat sini 330 sahaja. Dengan harga yang macam tu, korang boleh dapat barang premium macam ni guys. Mana nak dapat selain di Orchid Tackle. Jadi guys, macam yang aku cakap, kalau korang dah ada mesin yang aku tunjuk kat dalam video ni, korang tinggal beli Rode je. Kalau korang tak ada dua-dua, korang kena beli sekali dua dekat Orchid Tackle. Sebab Orchid Tackle tengah buat offer. So kalau korang nak offer, korang beli dekat Orchid Tackle sahaja. Yamato Ashira ni ada satu spek sahaja guys, 615 LB 6 kaki one piece. Dan berat dia cuma 90 gram sahaja. Memang sangat ringan. Bila ringan, korang nak kas 3-4 jam pun memang tak ada masalah. Dia akan kurangkan pressure kat tangan korang lah. Dan yang terakhir kita ada set Calcutta Conquest 101. Bila korang pairkan dengan Yamato Ashira ni, memang nampak sangat premium. Rode Yamato Ashira ni sebiji macam Rode custom guys. Memang orang tengok, weh, cun gila set ni. Sebab apa dia nampak cun guys? Sebab combination antara kok kayu dekat Yamato Ashira tu dengan design old school Calcutta Conquest ni. Memang sangat old school, cantik dan nampak premium lah dalam masa yang sama. Dan kalau korang dah beli Rode Yamato Ashira Arcas ni, korang akan dapat dia punya bag. Bag dia pun bukan besya-besya bahang. Dia punya bag ni sama premium macam Rode dia. Lebih tebal daripada sarung Rode lain lah. Dan kalau korang nak cari tali yang terbaik dekat dunia lah, senang cakap kan, tali Yamato 12 sulam 20 LB ni senang je nak tahu dia punya drag. 20 kilo ke bawah memang selamba dia boleh tarik guys. Lifespan ataupun ketahanan dia 5 hingga 10 tahun memang tak akan berbulu. Kalau korang pakai BC, nak pakai tali yang sesuai, korang pakai tali Yamato, dia boleh kas 20 hingga 30% jauh. Senang cakap, nak longkas korang pakai je tali Yamato. Dia lembut dan susah kusut lah, susah kerinting, senang cakap macam tu lah. Dapatkan sekarang Rode Yamato Ashira di kedua-dua kedai kami, Orchid Tackle Klang dan Orchid Tackle Port Klang. Harga cuma RM330 sahaja. PM kami pada nombor yang tertera. Apa-apa korang roger je.